Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Masri Muhammad, dalam episod ke-89 siri ziarah Masjid Malaysia kali ini. Bagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang baru masuk channel saya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan ianya membantu saya untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sekarang ini saya sedang memandu menuju ke sebuah pekan kecil, iaitu Pekan Semenyih di selatan negeri Selangor ini. Ianya terletak kira-kira 30 km daripada Kuala Lumpur dan 8 km dari Bandar Kajang. Sebuah pekan kecil yang sedang berkembang dengan pesat sekali. Pekan Semenyih ini terletak di daerah Hulu Langat dan ianya terkenal dengan beberapa destinasi rekreasi yang popular seperti Bukit Broga, Empangan Semenyih dan juga Sungai Tekala yang menjadi tarikan pelancong baik penduduk tempatan maupun pelancong dari dalam dan luar negara. Sementara itu, sebuah kampus Universiti Nottingham, Cawangan, Malaysia juga terletak di pinggir Pekan Semenyih ini. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan, semua kesempatan saya berada di Pekan Semenyih ini, saya bercadang untuk ziarah dan juga singgah di sebuah masjid yang menjadi mercu tanda Pekan Semenyih ini, yang terletak di tepi Jalan Lama Kuala Lumpur Seremban, berhampiran dengan Pekan Semenyih ini. Dan masjid ini menjadi tempat persinggahan yang popular bagi pengguna jalan raya yang disebutkan tadi yang ingin solat dan juga istirahat. Alhamdulillah, saya telah pun hampir sampai dengan masjid ini. Jadi masjid ini terletak sebenarnya di Jalan Semenyih, iaitu berhampiran dengan simpang utama menghala ke air terjun Sungai Tekala. Jadi saya parking sebenarnya di luar perkarangan masjid ini dan saya akan berjalan perlahan-lahan menuju ke dalam kawasan masjid. Ya, kalau kita lihat daripada bahagian luar ini, masjid ini satu tingkat sahaja bangunannya dan dibina dengan reka bentuk Melayu klasik, menampilkan elemen-elemen seni bina Islam tradisional. Dan di bahagian luar ini juga jelas kita boleh nampak sebuah menara yang agak tinggi dan juga dua buah kubah yang besar yang menjadi ciri ikonik masjid ini. Dari segi sejarahnya pula, masjid ini sebenarnya telah wujud sejak tahun 1920-an lagi, bermakna lebih daripada 100 tahun, dan asalnya dibina menggunakan kayu. Kemudian itu pada tahun 1963, masjid baru telah dibina di atas tapak yang sama dan masjid itu kekal hingga ke sekarang ini. Kos pembinaan masjid pada waktu itu adalah sekitar RM60,000 sahaja. Dan nama masjid ini diambil daripada sempena nama Sultan Musa Riyatuddin Riayat Shah yang menjadi Raja Muda Selangor mulai tahun 1916. Saya lihat di sini kawasan parking di perkarangan masjid ini semacam baru saja diturap dan tidak banyak kenderaan yang ada di kawasan parking ini kerana ianya sebenar bukanlah waktu puncak di mana ramai orang datang solat berjamaah. Sekarang ini saya perlahan-lahan berjalan menuju ke
Dewan Solat Utama Masjid Raja Muda Musa ini. Di bahagian hadapan ini kita lihat ada satu extension yang dibuat untuk menambah ruang lega dan juga ruang solat tambahan. Seperti masjid-masjid yang lama lain, kelihatan jelas di sini ciri-ciri gerbang ataupun arch bersimetri menghiasi bahagian hadapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, beginilah suasana di dalam Dewan Solat Utama Masjid Raja Musa ini. Tidaklah begitu luas. Saya anggarkan kapasitinya sekitar lebih kurang 800 hingga 900 jemaah sahaja. Kapetnya berwarna merah hati ataupun merun, kelihatan bersih dan terjaga. Di bahagian hadapan ini pula ada hiasan dalaman yang agak kemas dan teratur, dan ada ukiran khat ayat suci Al-Quranul Karim, iaitu 4 kul di kiri dan kanan mihrab ini. Dari segi pencahayaannya pula agak baik, ada tingkap-tingkap kaca yang membolehkan cahaya masuk ke Dewan Solat ini. Selesai solat dan juga berdoa tadi, saya terus saja ke bahagian hadapan Dewan Solat ini untuk melihat mihrab dan juga mimbar dengan lebih dekat. Ini mihrabnya yang agak kecil dan dihias dengan baik. Ada tulisan khat surah Al-Fatihah di tengah-tengahnya. Sementara itu, ini pula mimbar yang agak unik, diperbuat daripada kayu sepenuhnya dengan ukiran tradisional Melayu yang sangat menarik. Daripada maklumat yang saya perolehi daripada internet, saya dapati bahawa Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah solat Jumaat di masjid ini pada bulan Jun tahun 2023 yang lalu. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, saya mula meninggalkan Dewan Solat Utama Masjid Raja Muda Musa Semenyih ini dengan perasaan yang puas hati dan gembira kerana dapat melawat ataupun ziarah sebuah lagi masjid di dalam siri ziarah masjid-masjid Malaysia. Sebelum saya beredar tadi, saya sempat terpandang dan juga terlihat satu kolah ataupun tempat mengambil wuduk yang agak unik, bulat dan juga tradisional, dan saya fikir ianya harus dikekalkan. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sekiranya anda dan kawan-kawan berada di sekitar Pekan Semenyih, silalah datang ke Masjid Raja Muda Musa ini, sebuah masjid yang menjadi simbol warisan sejarah dan juga keharmonian komuniti di Pekan Kecil Semenyih ini. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel saya dan juga share video ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana. Terima kasih kerana sudi menonton video saya kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Sementara itu, salam hormat, salam ceria daripada saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.